Apabila menjelang bulan Ramadan, maka diseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang memburu kebaikan, sambutlah. Wahai yang mencari kejahatan, hentikanlah. Alhamdulillah, fajar Ramadan bakal menjelma. Sudah pasti akan menjadi buruan orang-orang yang mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Bulan yang sangat baik, bulan yang menghimpunkan segala ibadat dan qurbat, pastinya akan dicari-cari segala peluang melakukan kebaikan. Kami ingin mengajak anda dan menawarkan kepada anda melalui Ramadan ini, mari bersama-sama dengan kami dalam tabung amanah dakwah. Kita menghidup dan mengimarahkan Ramadan dengan bantuan kepada fakir miskin, program-program dakwah dan program-program pendidikan yang telah kami sediakan. Oleh kerana itu, saya pasti bahawa setiap orang yang sangat menghargai setiap detik bulan Ramadan pasti akan menyambut panggilan kami ini. Jom, insya-Allah, moga-moga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik untuk kita menghimpun kebaikan dan jadikan dia sebagai bekalan akhirat kita. Ramadan Karim.